macam fantasi, tetapi hari ni bila kita cakap dan dengar, benda fantasi boleh jadi realiti. Salah satu contoh lah, ada satu orang cakap, wallahualam, ini semua berlaku dengan izin Allah. Perasan tak waktu mula-mula kapal terbang kita yang nak terbang ke China tu hilang? Ingat tak apa nama 370 yang mula-mula tu? Perasan tak sahabat-sahabat, mula-mula kes tu berlaku, satu kejutan yang sangat besar. Bukan kata kat Malaysia, tetapi seluruh dunia, semua orang terkejut kan, tiba-tiba kapal tu hilang, sampai sekarang tak jumpa. Satu Malaysia fikir tentang benda tu, cakap benda tu, dengar benda tu, kan? Perasan tak lepas tu seluruh terutama kita, warga kita kat Malaysia ni, kita istimai secara berjemaah tercakap, dengar berulang-ulang kali tentang peristiwa yang sangat malang tu kan. Apa berlaku kan? Ibarat macam kita doa, Allah bagi satu lagi, dan Allah bagi satu lagi, yang mana kena tembak jatuh dekat Rusia tu sama-sama. Jadi itu wallahualam. Tetapi ada ulama cakap, nak kesan apabila satu-satu benda yang kita terlampau fokus, kita terlampau cakap dengar berulang-ulang ni, sebenarnya dia akan masuk kesan dalam hati kita, dan ibarat itu adalah doa.